السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Kasih muslim malam ini Tuan Imam yang terkuasa masjid Al-Karamah muslim-musliman, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, saudara-saudari yang diberi oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam minggu ini Allah takdirkan kita untuk sama-sama memperbaiki diri, muhasabah diri dalam masa yang terbatas ini. Pada malam ini saya nak mengajak tuan-tuan untuk merenungi beberapa ayat dari surah An-Nur yang merupakan satu surah yang sesuai dengan namanya An-Nur. An-Nur ini berarti cahaya dan dia merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dan dalam surah An-Nur ini ada menceritakan kepada kita satu peristiwa besar yang berlaku dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitulah fitnah yang menimpa keluarga baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kepada isteri baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, iaitulah Aisyah radhiyallahu anha. Justru sebagai seorang Muslim, kehidupan kita tidak terhindar dari fitnah. Lagi tinggi sesuatu layang-layang terbang ke angkasa, lagi kuat angin menempuhnya. Maka inilah kehidupan seseorang Muslim yang hidupnya tidak selesai dari ujian. Dan ujian yang paling besar adalah berkaitan dengan tuduhan terhadap keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada itu, surah ini juga mengisahkan tentang hubungan seorang suami dengan isterinya. Dan surah ini juga membawakan kepada kita hukuman yang Allah tetapkan berkaitan kes seksual, itulah zina. Dan dalam surah An-Nur juga menceritakan tentang keindahan hidup seorang Muslim ini bila diletakkan Allah itu seutama-utama matlamat mengatasi kepentingan duniawi yang tidak pernah ada nokta. Dalam surah ini juga menceritakan kepada kita tentang perhubungan kekeluargaan, adab sopan memasuki rumah orang lain, dan waktu-waktu yang digalakkan kita untuk menziarahi orang lain. Dan dalam surah ini juga menceritakan tentang kepentingan umat Islam untuk mengambil kisah, mengambil penting persoalan kepada golongan kurang berbahaya, bukti yang menampakkan bahawa Islam ini tamadun yang diasaskan di atas dasar ilmu dan juga amanah. Jadi itulah sebabnya surah An-Nur menjadi surah yang penting untuk diajarkan kepada isteri dan anak-anak. Nabi SAW menyuruh para sahabat mengajar keluarga mereka tentang surah An-Nur kerana dia merupakan satu pimpinan. Itu sebab juga Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dalam kitab dan tafsir menceritakan Sayyidina Umar menyuruh para pengajar, ahli-ahli politik supaya mengkaji surah ini dan menyampaikannya kepada rakyat. Alimu ulamakum wa nisa'akum surah An-Nur. Pesan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, ajarlah kepada anak isteri keluargamu surah An-Nur. Di samping surah Al-Ahzab dan surah An-Nisa. Surah ini satu surah yang agak panjang, maka memerlukan waktu yang panjang juga untuk menguraikannya. 64 ayat. Kalau saya nak cerita satu persatu kepada tuan-tuan, satu ayat 5 minit, kita perlukan surah banyak 300 minit, 2 jam selesai, 5 jam. Tak payah tengok lagi lah tuan-tuan, terus malam ini kita mendengar manusia. Maka inilah dia hidup Islam. Seumpama Islam ini kata para ulama tafsir seperti satu hidangan yang rasat. Bila kita dihidangkan di hadapan di hotel membawanya, di negeri, hidangan bayangkan
beriman kepada Allah ini tidak terbatas kepada menghadap kepada nama ke timur atau ke barat, tetapi dia juga hubungan kekeluargaan, hubungan dengan fakir miskin, hubungan dengan anak yatim, kemudian menceritakan hubungan kekeluargaan, melibatkan isteri yang dicerai, macam mana, maknanya semua itu dalam lingkungan kehidupan yang Allah beri. Itulah kesimpulan yang dibuat oleh ulama. Sebagaimana setidakan yang lazat itu, walaupun yang kita nampak kambing dengan nasinya, tetapi tanpa sayur dan tanpa perhiasan itu tidak akan mengajak kita untuk menghayati keindahan makanan tersebut. Begitu juga Islam yang terdapat dalam ayat-ayat yang indah ini. Justru tidaklah menghayatkan bila para ulama berkata surah ini disuruh untuk kita ajar kepada keluarga, kepada anak-anak, kerana Islam ini yang menambah nilai adalah ada minal muslimah wa yabul maqam as-sa'i al-khalid bi husni khuluqi. Semuanya seorang Islam itu menyamai darjat orang yang bangun malam untuk qiyamul dan berpuasa pada siang hari, disebabkan ada kesopanan yang ditanam dalam diri seseorang muslim. Kita baca dalam hadis bagaimana seorang melewati satu jalan, dia melihat ada kayu melintang di tengah jalan. Kalau kayu yang melintang ini tidak dialihkan, mungkin akan bahayakan orang yang lain. Justru dia mengambil keputusan untuk turun dari untanya, membuang kayu itu. Hari itu dia mati dengan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala akan sebatang kayu yang dia alihkan dengan dia memberi keselamatan kepada orang lain. Bayangkan. Demikian juga seorang perempuan yang ditulis sebagai bariyah di mana seorang perempuan ahli maksiat, tapi pada hari itu dia mendapat rahmat Allah kerana minum dia di satu telaga di sebelah yang luas. Maka dia merasa pentingnya untuk minum pada zaman itu. Binatang yang disifatkan sebagai kepala Allah ini menyebabkan dia masuk syurga kerana rahmatnya pada binatang. Apatah lagi kalau kita buat kebaikan kepada manusia. Maka dia ajar dalam hidup ini adab. Jadi inilah yang ditekankan dalam surah An-Nur. Justru sesuai namanya diberikan An-Nur kerana sebagaimana malam yang gelap pada cahaya, maka demikian juga hidup ini kalau tidak bercahaya, dia adalah kegelapan dalam kegelapan sebenarnya. Baik, sebagai satu permulaan kita akan pilih beberapa ayat. Mudah-mudahan kalau Allah beri kepada kita keberkatan waktu pada masa ini, kita dapat baca sebanyak mungkin, lihatlah kepada kesediaan Tuhan untuk memahami ayat-ayat ini. So saya pun mulai memahami baju kerja ini. Kami ada kisah buah ini dekat bidang Malaysia. Untuk 9 tahun dah besok hari terakhir promosi sini. Baik, jadi kembali kita kepada surah Nur ini sesuai dengan namanya Nur, dan para ulama berkata bahawa nama surah Al-Quran dan tauqif ini berarti dia ketentuan daripada Allah SWT. Dan kita melihat nama-nama surah Al-Quran ini biasanya dipilih dengan satu perkataan yang terdapat dalam surah itu. Sebagaimana juga susunan surah-surah Al-Quran ini ditentukan oleh Allah. Iaitulah bila Nabi Islam Nabi Wafat Ramadan terakhir dengan Jibril untuk mengajak Nabi dan kata di sini ayat ini, di sini surah ini, dan surah Al-Quran itu turun ikut sebatan soalan peristiwa yang berlaku. Duduknya Al-Quran di sisi Allah di Lauhul Mahfuz. Kitab ini sudah sempurna diturunkan oleh Allah ke sama di dunia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Turunnya Al-Quran dari sama Baitul Izzah menuju ke sama di dunia langit yang paling dekat dengan kita. Sebelum diagih-agihkan dalam masa 23 tahun ikut pada keluar persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang besar yang bersama-sama dengan Nabi SAW. Kemudian datang Jibril untuk beritahu nama surah Al-Quran ini, kata Imam Suyuti dalam Al-Iqam dalam Al-Quran, dan sekaligus menentukan dulunya dan sekaligus menetapkan tertibnya. Itu sebab kalau Allah bertanya kepada kita kenapa tak diletakkan surah Al-Alaq pertama-tama dalam Quran, kerana dia yang boleh diturun. Jawapannya, Quran di sisi Allah seperti Quran yang ada dalam Mushaf. Cuma turunnya itu adalah kerana kesesuaian waktu pada zaman Nabi SAW. Sehingga akhirnya bila sempurna turun, barulah ditertibkan ikut susunan yang ada di sisi Allah SWT. Ini namanya tauqifi, ketentuan daripada Allah, bukannya sesuatu yang boleh diubah-ubah. Baik, firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi dia merangsang kita untuk mengetahui apa yang sedang disampaikan itu. Inilah satu bab yang saya tutup namakan dalam pengkajian yang terhadap kemukjizatan Quran yang dipanggil sebagai taswir fani. Taswir fani ini kalau nak dimudahkan, bahasa Melayunya adalah gambaran kesenian yang terdapat dalam ayat-ayat Quran. Ini satu mukjizat yang tidak boleh ditandingi bagi sesiapa pun. Sebagai contoh, bila Allah sebut talquha ka'annahu ru'usus syayatin, pokok-pokok dalam neraka ini rupanya pun macam rupa syaitan. Maka kata Al-Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, kalau anda menyuruh anak-anak untuk melukiskan gambaran ayat ini bahawa pokok-pokok dalam neraka ini rupanya macam syaitan, maka anak-anak dibagi di 10 orang, kata dalam jumlahnya 10 akan lukis gambar yang buruk pada hebat mereka ini adalah syaitan. Dan kita akan bagi anugerah kepada yang lukis paling buruk kepada gambaran tersebut. Walau Quran tak mendatangkan unsur macam-macam syaitan itu, tetapi kekuatan bahasanya sudah membantu kita untuk memikirkan apa yang Allah berdaki. Ini penjelasan tadi. Kalau kita baca surah Al-Qamar, iqtaraba as-sa'atu wa insyaqqa al-qamar, maka dekatnya kiamat dan bulan sudah terbelah. Allah membelahnya. Nabi Allah benarkan untuk belah bulan daripada Bukit Qais dalam peristiwa cabaran yang digunakan oleh orang untuk belah bulan dengan belah bulan. Maka kalau kita baca ayat ini dan bahayatan, kita akan fikir seolah-olah kiamat itu datang kepada kita tanpa kita ada pilihan untuk menolak kedatangannya. Seperti mana juga kematian datang kepada kita tidak ada pilihan. Ini kekuatan Quran. Masya Allah. Inilah kalimah yang menyebabkan orang-orang Arab yang terdahulu tersedak dan tak mampu untuk melawannya. Fa'tu bi asyri suwarin mithli in kuntum fa'ilin. Allah SWT bagi cabaran kepada orang-orang yang fa'tu. Di ayat ini fa'tu bi suwarin, datangkan satu ayat, satu surah yang sama dengan tidak mampu mereka. Qul la in ijtama'at al-insu wal jinn ala ya'tu bi mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kalaulah orang-orang Arab datang untuk berhimpun dengan jin, mendatangkan karya yang paling indah yang ada pada tidak akan ayat Quran, maka ayat-ayat ini dimulakan oleh Allah dalam satu message yang jelas. Dan kemudian Allah menuntut perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, maka hukumlah mereka sekiranya dulu berkahwin sebanyak 100 kali sepat. Di sini para ulama tafsir berkata, kalau kita dah ada masalah, azaniyah ini dia adalah isim fa'il. Isim fa'il yang penting. Kalau dibagi contoh oleh tuan-tuan, contoh kita bagi seorang pencuri dengan orang yang mencuri lain, menyanyi dengan orang yang menyanyi, bisa tak? Bisa tak? Bisa tak itu? Menyanyi dengan yang menyanyi, bisa tak? Tak bisa. Dia salah. Kalau itu menyanyi, memang dia itu menyanyi. Tapi kalau orang itu menyanyi, dia belum tentu menyanyi. Kalau itu menyanyi tidak datang ke masalah kita untuk imam untuk menyanyikan sebuah nasyid itu. Kerana yang suara ini sedap untuk menimbulkan menyanyi. Betul kan? Maka bila Allah menanyakan perkataan ini, menzina. Kita faham menzina. Maknanya orang ini rajin menzina. Di sinilah kata para ulama, sebenarnya orang yang melakukan kesalahan ini dia telah melakukan banyak kali dan Allah menuntutnya. Menuntut tapi dia tetap tidak bertaubat. Maka di ujungnya Allah buka juga aurat itu, aib itu. Faham? Banyak kali dia buat, tapi Allah
ketika baginda menentukan hukuman kepada seorang pencuri rompak nak dikelakkan dengan, maka pencuri itu merayu-rayu, wahai aduh ini teman-teman rompak saya, jangan potong tangan saya ada keluarga, anak-anak sebagainya, mahu nanti nak dapat kerja dan macam-macam hal lain. Ini dah kali pertama saya mencuri. Saya pergi dekat-dekat dengan dia dan kata, bulan betul-betul bukan dia pertama kau mencuri. Akhirnya dia berteriak dan malu dan berkata, akhirnya dah berkali situ. Tak pernah tangkap, ini dia tangkap. Itu menunjukkan bahawa Allah mengampuni. Ketika di hujung ayat ini, kita akan pernah lihat Allah menggunakan kalimah yang sangat synchronized. Begini, yang tadi boleh Allah SWT, fa'inallah ghafurur rahim. Ghafur. Maknanya Allah SWT ini menutup dosa-dosa yang dibuat oleh seorang itu. Sehinggalah ke tahap dia sudah sampai dia takik. Akhirnya Allah, kerana dia tidak berusaha untuk menutup keaiban diri. Allah ilahnya perkataan ini kalau kita faham. Apa nak buat untuk tak faham masalah macam saya cerita untuk faham orang tak faham tentang Allah. Ya, itu seorang ulama Islam yang terkemuka namanya Az-Zamakhsyari. Beliau ini mengarang kitab yang terkemuka namanya Al-Kashaf, At-Tafasir fi dunya bila adadi wa laysa biha mithlu kashafi misal kashafi in kunta tadri hadiya fa'zam qira'atu inna jahla la wal kashafu kashafi. Beliau ini berkata banyak kita tafsir yang kau baca tapi tak ada sama dengan tafsir ini. Kalau kau ini dalam kesesatan, kau baca tafsir ini. Kerana sungguhnya kesesatan itu, kejahilan itu satu penyakit dan kasyaf ini adalah ubatnya. Nama tafsir kasyaf. Memang betul. Kalau kita baca kasyaf, kita akan lihat mutiaranya, sentuhannya, pemikirannya, otak. Lain daripada kitab yang tafsir yang lain. Beliau ini berkata, dalam nikmat hidup di dunia ini, walaupun aku tak handsome, aku tak kaya, tak pula, tapi aku faham kalam Allah dan lain pada orang lain. Allah faham kalam Allah. Baik kan? Dan Allah jelaskan di sini, wala ta'khudhukum bihi ra'fatun fi dinillah. Janganlah kamu ketika menjatuhkan hukuman itu ada perasaan belas kasihan yang berlebihan kepada orang yang dihukum ini. Dan orang Arab berbincang, orang ulama tafsir berbincang, apakah beza di antara kata ra'fatun dengan rahmatun? Ra'fatun dengan rahmatun. Itu nama Allah ni Rahman, Rahim, Rauf. Ini tiga perkataan yang hampir sama, tapi ada bezanya. Kalau kita sebutkan Rahmatun dan kata Rahim, Rafatun dan kata Rauf, kenapa Allah sebutkan sini? Jangan ada perasaan kasihan kelas kepada orang ini. Mana mungkin tuan seorang ayah melihat anaknya jatuhkan hukuman, dia tak menangis tuan. Mana mungkin? Tak mungkin tuan. Pada zaman sahabat perempuan ada keluarga yang jatuhkan hukuman, dia nangis, dia buat para sahabat Nabi nangis. Oh, siapnya anak saya jatuhkan hukuman, nangis. Rupanya yang dimaksudkan dengan Rafatun ini dari segi bahasa Arab, dia tak sama dengan Rahmatun. Rahmat ini satu kasihan belas yang munasabah. Macam Rasulullah ketika wafatnya Ibrahim, maka Nabi menangis. Ibrahim ini putera Nabi yang paling khusyuk. Nabi menangis. Ya Ibrahim, inna ala firaqika la mahzunun wa la amru ila ma yurdi rabbana. Wahai Ibrahim, kami bisa dengan tangisan, tetapi kami tidak akan berkata melainkan apa yang Allah redha. Kata Nabi SAW. Nangis. Asalkan tangisan itu jangan sampai ke tahap meraung. Kalau meraung itu namanya sudah masuk ke kasih sayang yang berlebihan, seolah-olah tidak redha dengan apa yang Allah tentukan. Nah, jika kita baca ayat ini, memang ada. Kalau orang itu ada kaitan jatuhkan hukuman sebab dia jatuhkan hukuman macam nangis. Tetapi nangis itu biasa. Jangan sampai nak menghentikan hukuman yang Allah kenakan kerana kasih sayang yang berlebihan. Ini kata orang manusia. Jadi pemilihan perkataan dalam Quran ini ada sebab-sebabnya, bukan saya kebetulan. Baik, baik, ini adalah perkara pertama yang Allah bawakan. Kemudian Allah menceritakan tentang orang yang mendatangkan tuduhan, membuat tuduhan kepada seorang perempuan yang tidak ada bukti saksi. Fajribuhum thamanina jaldatan. Maka hendaklah disebab orang ini sebanyak 80 kali. Dan Allah menjelaskan wala taqbalu lahu syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun.
kebanyakan mazhab muslimin, Malik, Syafi'i, Hanabilah, mereka mengatakan orang yang menuduh seseorang melakukan zina dan kemudian tidak datangkan bukti, tapi akhirnya dia bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah, ada tanda-tanda penerimaan taubat itu, dia tidak lagi bercakap mampu, tidak lagi berbual, akhirnya tanda masih ada bukti-bukti yang boleh kita ukur, dan jika kita ukur maka dia kembali jadi mukmin biasa. Tapi mazhab Abu Hanifah, mazhab yang sangat ketat, mengatakan orang ini tidak akan tanggal daripadanya label fasik tadi. Dia tak boleh jadi wali nikah, tak boleh jadi pemimpin, tak boleh jadi saksi, dan segala keistimewaan untuk orang-orang Islam terwujud pada diri fasik itu bukan sebenarnya. Ini adalah mazhab Abu Hanifah. Baik, ya. Kemudian Allah SWT menceritakan tentang orang yang menuduh isteri melakukan zina. Walladhina yaquluna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahlihim arba'u syahadatin billahi innahu lamin as-sadiqin. Kalau orang itu menuduh isteri melakukan zina, maka dia tak perlu datangkan saksi. Manakala dia bawa ke muka penghakiman dan dia akan bersumpah, namanya sumpah li'an. Li'an ini dia berkata, demi Allah saya melihat isteri melakukan perbuatan sekian dengan kata 4 kali. Kali kelima dia berkata di depan hakim, kalau Allah saya menuduh isteri saya, maka bagi saya laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa ini berlaku pada zaman Nabi, menunjukkan kepada kita bahawa manusia tidak sempurna. Walau bagaimana hebat saya pun tabiat yang sampai, tapi ada manusia yang mendapat ujian seperti itu. Alangkah sahabat Nabi pun diuji dengan perkara seperti ini. Maka ditawarkan Nabi berkata, oh Nabi, isteri saya pulang rumah melihat lelaki bersama dengannya. Nabi telah sampai bawakan saksi. Lalu dia bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, sanggup tak seorang suami melihat isterinya berserukan lelaki lain? Panggil tidak orang yang datang untuk mereka. Tidakkah ini menimbulkan keaiban, wahai Nabi? Kalau fitrah seorang lelaki tercabar sana, dia nak ajak orang lain untuk tengok. Kalau orang lain berzina, susah nak buat saksi ini kata. Kalau nak ajak orang melihat isteri yang mengandung dari bulan zina, tentulah sukar bahawa Allah turunkan ayat ini sebagai satu penyelesaian. Maka seorang lelaki kalau menuduh isterinya, dia disuruh sumpah 4 kali, dan kali kelima laknat Allah kalau dia berbohong. Isterinya pula kalau menafikan, dia kena berkata 4 kali suaminya tidak benar, dan kali kelima mengatakan bahawa laknat Allah ke atas dirinya kalau suaminya itu. Maka hakim akan buat keputusan. Katalah kedua-dua bersumpah, lalu hakim akan buat keputusan baik, maka kedua-duanya akan dipisahkan dan tidak boleh berkahwin sampai bila-bila. Lebih teruk daripada talak 3. Ya, dan kemudian kita mulai lepaskan masuklah kepada ayat innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum iktasaba min al-ithmi wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Semuanya orang yang datang membawa berita fitnah itu adalah sebahagian daripada kamu. Janganlah kamu menyangka dia keburukan bagimu, tetapi dia kebaikan untuk setiap orang yang membawa cerita ini akan dipikulkan dengan dosanya. Dan sesiapa yang antara mereka yang bawa bahagian terbesar dosa itu, dia mendapat azab yang besar. Ayat ini, episod ini mula menceritakan tentang Nabi yang bermula akibat dari tuduhan yang digunakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itulah Nabi dengan para sahabat telah pergi satu perangan namanya Bani Mustalik, satu perangan Yahudi. Tiga-tiga dalam perangan mereka, Aisyah radhiyallahu anha yang bersama-sama menyertai hubungan ini, kerana dia jatuh kepada beliau. Dan saya Nabi ini bila nak pergi satu perjalanan jauh kan kemudian dia ada para isteri, maka kemudian dia jatuh kepada sesiapa akan ikut Rasulullah SAW dalam perjalanan itu. Dan kemudian pada kali ini jatuh kepada Aisyah. Bila pergi pulang, Aisyah duduk dalam satu seteguk. Seteguk ni muat yang hebat. Dulu di atas unta ada rumah kecil yang didiami oleh seseorang perempuan. Kerana umpan dia tempatkan di situ supaya dia tak berjalan dengan lelaki. Adalah mata dirinya yang dijaga. Maka bila pulang, tentera pun melihat
dia bertanya itu nampaknya tentera tidak perasan, mereka pun bergerak. Aisyah radhiyallahu anha sampai ke tempat itu mendapati tentera sudah pergi. Ummul Mukminin Aisyah ini pun duduk menanti dengan harapan kalaulah tentera datang mengambilnya bila mereka sedar yang dia tidak bersama dengan mereka. Faham tak? Itu tak faham. Dekat macam orang dua bahasa bersatu untuk terfaham. Maka dululah Aisyah radhiyallahu anha nanti dengan harapan. Tiba-tiba yang datang adalah seorang rakan sepermainan yang masih kecil, namanya Safwan bin Mu'attil atau Safwan bin Mu'attal. Pasal aku baca dulu, Mu'attal boleh, Mu'attil boleh, Musayyib boleh, Musayyib boleh. Ini pasal pernikahan. Maka lalulah Safwan bin Mu'attal melihat dan dia kenal dengan kalimat itu, walaupun bertutur mudah dia tahu ini Aisyah radhiyallahu anha. Dia kenal dia kecil sama dia. Umurnya di bawah. Masa anak Safwan maka Safwan pun hanya berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana bagi orang beriman sepertinya firasat yang sangat tepat, ini mengundang satu fitnah yang besar bila dia berdoa dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bila ditimpa musibah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kita kalau ditimpa musibah ulang pasal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan tambahlah satu doa lagi lain. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dalam hadis riwayat Muslim mengatakan kalau kita ditimpa satu ujian, kesusahan dalam hidup, kita baca doa ini, Allah akan gantikan dari musibah itu satu yang lebih baik daripada masalah yang kita alami. Ini kita. Ada seorang sahabat namanya Abu Salamah. Dia belajar doa ini daripada Nabi, dia dan isterinya Ummu Salamah. Berlakulah peperangan Uhud. Lepas 3 bulan peperangan Uhud, penyakit luka yang dialami dalam perang Uhud itu makin parah sehingga dan dia mati dan dia dianggap sebagai seorang syahid walau matinya 3 bulan selepas perang Uhud. Kerana keparahan itu datang dari perang Uhud. Maka isterinya mengungkapkan doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kepada Allah kita letak, kepadanya kita kembali. Ya Allah, berilah aku ganjaran yang lebih baik dari musibah yang berlaku ini. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku ini dan berikan kepada aku ganti yang lebih baik daripada ini. Tahu doa ini? Kalau kita baca, Allah akan gantikan yang lebih baik daripada ini. Maka Ummu Salamah mengungkapkan doa itu. Suaminya wafat, dalam hatinya terfikir, siapa nak gantikan suami aku yang lebih baik daripada itu? Suami aku syahid, Abu Salamah yang hebat. Umpamanya doa itu membukakan kepada Allah SWT rahmat untuknya yang baru, iaitu Rasulullah minanya dari sini. Ada tak lebih baik Rasulullah? Ada lebih baik Rasulullah? Benar doa ini. Maka Nabi minumnya, tapi setidaknya Nabi minum. Nabi kata kepada dia, wahai Abu Salamah, aku bilang kau bersama jawab Rasulullah, saya seorang perempuan yang sudah tua dan saya sangat tinggi cemburu saya, dan yang ketiga saya memiliki anak-anak yang ramah. Rasulullah jawab yang pertama sekali, wahai Abu Salamah, aku lebih tua dari kau. Yang kedua, kau cemburu dan tinggi, aku doakan kepada Allah saya cemburu itu dimudah-mudahan. Dan anak-anak yang bersifat ramah itu anak-anak aku juga kalau kita kami nanti. Bukan? Apa lagi? Apa lagi? Kedua masih ini masih itu hilang. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allah nak gantikan masalah kita sehat. Baik sampai dapat doa ini? Belum? Mari saya ajar doa Fat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikutlah, jangan ikut.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini bagaimana? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku ini dan gantikan untukku sesuatu yang lebih baik daripada ini. Dengan syarat keyakinan. Ya Allah. Amalkan. Ya, para isteri di belakang, kematian suami tak ada masalah. Wah, dia kata suami yang baik daripada yang lain. Para suami, tak kita cerita ilmu dia tuan. Kematian isteri tak ada masalah. Doa pada Allah kalau tidak baik beliau. Jadi, kita bukanlah nak meremehkan sesuatu. Bukan. Ini tidak ada dalam Islam. Terlanjuran dalam Islam. Tapi ada juga orang berkata, tak sah, suami saya tak baik. Dia mati pun saya tak akan lain. Tuan azan sekali. Besok itu tuan azan. Adik suami masih kita azan. Kita berhenti azan. Maka tuduhan yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha ini, bila sampai dia Safwan memegang kekang harta yang Aisyah radhiyallahu anha berada di atasnya. Cuba bayangkan mereka sama-sama masuk ke Madinah, sedangkan Aisyah berkata bila peristiwa ini dibebaskan oleh Allah namanya daripada kejahatan yang kurang itu, Aisyah berkata demi Allah dia tidak berkata apa-apa pun denganku, melainkan dia nampak akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Safwan ini seorang sahabat Nabi yang sangat mulia juga. Dia seorang lelaki yang tidak pernah mengangkat mukanya melihat perempuan, bukan.
disebut dalam hadis tentang keutamaannya. Keutamaan para sahabat Safwan ini terlibat dalam perang Badar. Orang masuk perang Badar ini pangkatnya sangat tinggi di sisi Allah. Dan Safwan juga tidak pernah matanya mengangkat membenam perempuan di depannya. Allahu Akbar. Tuduhan sangat hebat. Masuk Safwan, betul sudah sampai. Safwan sampai bersama Aisyah di atas unta. Maka mulalah si Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafikin ini, menawarkan fitnah, berkata ada sesuatu yang berlaku di antara Safwan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi mendengar perkara itu. Nabi lantas menghantar Aisyah pulang ke pangkuan ayah ibunya, Abu Bakar dan juga Ummu Ruman. Nabi tidak berkata apa-apa, melainkan Nabi menziarahi rumah pak mentunya Abu Bakar ini setiap hari lepas asar. Hanya bertanya, kaifah haluki? Apa khabar hari ini? Nak cakap dengan dia, kaifah haluki? Selama 30 hari dia melanjutkan fitnah ini. Sehingga Allah SWT menurunkan ayat mengatakan bahawa itulah sejahat-jahat tuduhan yang dikenakan kepada keluarga Nabi, khasnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi para ulama bercerita, kenapa turun ayat ini lambat? Mereka tak ada khas Allah turunkan. Di sini menunjukkan hikmah yang tersembunyi agar Quran ini dibaca sampai ke hari kiamat. Setiap yang membaca akan mengerti Quran ini bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi terus baca kata Tuhan itu tak ini Allah firmankan, boleh timbul keraguan dalam hati orang bahawasanya Muhammad yang tulis ayat ini. Tetapi kalau dia melanjutkan 30 hari Nabi sendiri berkirim besar tak tahu apa nak buat, ia menunjukkan turunnya Quran dari Allah SWT sebagai satu wahyu, bukannya yang dicipta oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi diceritakan Nabi ada beberapa orang isteri. Tahu isteri Nabi? Khadijah kenal, Aisyah kenal, Saudah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salmah yang saya ceritakan tadi, kan? Juwairiyah, Zainab, Safiyah, isteri Nabi. Kena ingat, mengingati nama-nama isteri Nabi ni hukumnya sunat makan. Macam juga mengingati anak-anak Nabi SAW. Sunat. Jadi di antara isteri-isteri Nabi ni, biasanya Allah Tuhan, dia ada kecemburuan yang tersendiri. Kita baca dari kisah Nabi Ibrahim pun, ketika Hajar merayakan Israel, timbullah kecemburuan dalam hati Sarah. Dan para ulama membuat keputusan hukum bahawa cemburu yang seorang perempuan terhadap mantunya bukanlah dosa, ia fitrah, tetapi hendaklah dirasionalkan. Jangan sampai mengganggu juga, merusakkan ini jadi kelahi. Jadi bila Nabi SAW mempunyai ramai isteri, Hafsah rapat dengan Aisyah, Zainab ada kumpulan lain, mereka ada kumpulan-kumpulan lain. Zainab ini seorang isteri Nabi yang menandingi Aisyah di rumah sujud. Dia cantik, dia dikahwinkan oleh Allah, bukan oleh manusia. Zainab dikahwinkan oleh Rasulullah, oleh Allah SWT. Dan surah Al-Ahzab, falamma qada Zaid bin Thabit zawwajnakaha, Allah kahwinkan Nabi dengan Zainab binti Jahsy, sepupu Nabi ini. Selepas diceraikan oleh Zaid bin Harithah untuk membatalkan kepercayaan orang-orang Arab, tidak boleh berkahwin dengan isteri kepada anak angkat, dan itu kepercayaan orang dulu. Maka Zainab ini punya semangat perlawanan yang tinggi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Semangat dia tinggi. Tiba-tiba bila orang bertanya kepada Zainab, apakah pendapatmu terhadap Aisyah dalam kes ini, ramai orang Islam yang terpedaya dengan kata-kata munafik bahawa ada hubungan di antara Safwan dengan Aisyah. Dengar apa jawaban Zainab. Wallahi ma araftu anha illa khairan. Zainab ini ada masalah, ada ketidakpuasaan pribadi dengan majunya Aisyah. Tapi bila ditanya
Dia ni mungkin ada masalah pribadi dengan Aisyah. Dia menyokong bersama-sama cerita tersebut. Ini manusia lah tuan-tuan ya. Dan ada di kalangan para sahabat Nabi yang juga terlibat, terpercaya kepada fitnah yang berlaku itu, sehingga Sayyidina Ali